Kasihku padamu takkan sedikit pun terpadam, dilimpahi hujan, dilanda mentari, Bismillahirrahmanirrahim. aku tetap ada. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fil kitab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 yang bermaksud, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah, sedekahkanlah, infakkanlah, wakafkanlah, maknanya dalam ruang lingkup sedekah, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya, dan jika tidak maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah kurnia, atas segala rezeki, atas segala nikmat kehidupan yang Allah beri dalam kehidupan kita sejak kita dilahirkan di dunia yang fana ini, sehinggalah keberadaan kita ibu-ibu yang berada di masjid hari ini. Jika kita hitung, kita tidak mampu menghitung nikmat Allah yang terlalu besar, terlalu besar yang Allah beri kurniaan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat tabi'in dan kepada mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupannya, baik berupa sunnah yang sebesar-besar sunnah maupun sekecil-kecil sunnah atau seremeh-remeh sunnah. Kita hidupkan sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah sebagai kita ingin menteladani riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan niat yang suci ini kita cinta kepada Rasul, kita ingin mencintai Rasulullah dan kepribadiannya. Juga kita bagi kaum ibu mencintai kepribadian perjuangan isteri-isteri Rasulullah yang sama-sama berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Baik, alhamdulillah, dalam masa yang ringkas ini
Saya cuba untuk menarik perhatian tuan-tuan, nak beri sedikit kefahaman tentang apa itu sedekah. Namun apa yang saya baca, ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11 itu juga menekankan dan berkaitan tentang konsep sedekah, ya. Baik. Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman untuk membelanjakan sebahagian rezeki yang Allah telah beri kepada mereka sebelum datang kematian. Maksudnya adalah untuk bersedekah, membantu fakir miskin, anak yatim dan kegiatan sosial lain-lainnya, ya. Penyesalan akan datang, ya. Penyesalan akan datang ketika seseorang menyadari bahawa ia tidak sempat beramal soleh dan bersedekah di dunia dan berharap agar Allah menunda ajalnya untuk bisa beramal, ya. Dalam surah yang ke-11 pula, Allah menegaskan bahawa Allah tidak akan menunda kematian seseorang itu walau sesaat pun, walau sedetik pun, ya. Jika ditakdirkan ia meninggal pada saat itu, maka tidak akan dilambatkan dan tidak akan dipercepatkan. Allah Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dan ayat ini menjadi pengingat agar kita tidak menunda-nandakan kebaikan, tidak menangguh-nangguhkan kebaikan dalam konsep sedekah, kerana ajal akan datang pada bila-bila masa sahaja, ya. Baik. Ayah-ayah saya tak ada, maaf, selalu saya sebut ayah-ayah dalam kuliah saya, ibu-ibu, datin-datin, saya dengar tadi ada datin yang saya sebut juga lah, datin-datin, mungkin ada datuk sini, yang pakai title datuk, dan sebagainya. Maaf saya tak dapat menyebutlah nama satu-satu, sebab perkenalan kita baru saja. Namun bagaimanapun tidak mengurangkan sedikit pun rasa ta'zim saya, rasa hormat saya kepada ibu-ibu, sebab kerana ibu-ibu ni bisa mengguncang dunia, Kenal tak Sayyidatina Khadijah? Kenal, kan? Siapa baca silsilah riwayat perjuangan dia bersama Rasulullah, sehingga Rasulullah bila mana dia duduk seorang-seorang, kadang-kadang tersebut nama Khadijah, dan didengar oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah cemburu, wahai Abi, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa nama Khadijah saja yang disebut, walhal dia telah meninggal, Ini yang kat depan abah ni, yang depan abang ni tak disebut-sebut, Apa kata Nabi? Wahai Siti Aisyah, sesungguhnya Khadijah telah berkorban untukku dan agama, Dia sanggup, dan ketika kau sangat, dialah yang menemaniku, ketika aku dalam ketakutan, dialah yang memelukku dan menenangku, dan ketika aku di pulau diperangi oleh kaumku sendiri, maka dia mempertahankanku. Bahkan segala hartanya telah dikorbankan untuk agama ini. Bagaimana aku bisa melupakannya, wahai Siti Aisyah? Bahkan ibu-ibu, ketika sebelum saat kematian Khadijah, dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Dia teringin sangat supaya kematiannya itu diselimuti oleh selendang roda yang dipakai oleh Rasulullah. Tapi dia malu nak cakap dengan suami dia. Ibu-ibu malu nak minta dengan suami. Poin pertama. Akhirnya dia panggil Siti anaknya, Sayyidatina Fatimah, wahai anakku Fatimah, mari sini kat ibu, engkau tolong cakap ke abang kau, ini bahasa kita lah, kau tolong cakap ke abang kau, bagi tahu ibu malu nak cakap dengan abang kau. Apa dia ibu? Ibu nak selendang serban yang ayah engkau pakai itu supaya untuk menjadi kafan, untuk menutupi tubuh. Dan permintaan itu dipenuhi, Sayyidah Fatimah pergi jumpa Rasulullah, wahai ayahanda, wahai Rasulullah, ibu nak selendang yang abah pakai ini untuk menutupi jasadnya.
Akhirnya Rasulullah pergi menghampiri Sayyidah Khadijah, wahai isteriku, kenapa selendang yang lusuh ini yang kau minta sebagai kapan? Sedangkan engkau berjuang untukku, mengorbankan segala harta untuk agama Islam ini, tapi ini yang kau minta, ya Allah. Ya Khadijah. Akhirnya turun malaikat Jibril menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa khabar gembira, wahai Rasulullah, aku datang membawa persalinan jenazah untuk isterimu. Ada empat yang dibawanya. Ada tiga yang dibawa oleh malaikat Jibril, kain kafan untuk menutupi. Yang pertama adalah untuk isterimu, yang kedua adalah untuk anakmu Fatimah, yang ketiga untuk cucumu Husin. Namun Hasan, namun Husin tidak ada kerana dia akan syahid sebagai mujahid. Yang pertama adalah Islam. Rasulullah kata pada Khadijah, wahai Khadijah, isteri kesayanganku, engkau berkorban untukku, kau sanggup menggadaikan segala hartamu untuk agama ini, apalagi yang kau malukan untuk minta. Allah telah menjanjikan syurga untukmu, wahai Khadijah. Dan di saat Khadijah sakit, masih boleh berkata-kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, andai kata tulang temulangku ini boleh diguna untuk meneruskan dakwah agama ini, untuk sampai ke seberang sana, di benua sana, maka kau gunakanlah tulang temulangku ini, supaya agama ini tersebar di pelosok dunia hinggalah berada pada kita. Itu perjuangan seorang isteri, ibu-ibu. Sebab itu kalau ada di kalangan abah-abah kita, suami-suami kita, dia sering sebut nama mantan dia, jangan dimarah. Tanya dulu, abang ni kenapa suka sebut mantan abang? Abang dah lama dah berpisah dengan dia, kenapa dia sebut-sebut? Dalam nyata disebut, dalam mimpi disebut, dalam tidur, dalam pelukan ayam pun abang selalu sebut-sebut nama dia. Jealous saya. Tanya kenapa? Mungkin ada pengorbanan dia, pengorbanan yang dia tak mungkin lupakan. Tapi orang kata move on lah, move on. Right. Kita manusia biasa, kita bukan Rasulullah, tapi apa yang Rasulullah beri pada kita adalah sebagai satu contoh tauladan yang boleh kita ambil contoh. Baik, kembali kepada kita, konten kita tadi. Baik, ayat yang saya bacakan tadi itu menekankan tentang konsep apa dia? Sedekah. Baik, ibu-ibu, andai kata si Fulan telah meninggal dunia, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke muka bumi ini. Andai kata, tapi tak akan berlaku, jadi Allah tidak akan hidup lagi. Andai kata si Fulan ini kembali ke muka bumi, apakah amalan yang dia minta kepada Allah? Apakah dia datang jumpa kawan-kawan sekampung dia, wahai kawan-kawanku, gitu, aku ini Ali, aku nak minta maaf dengan kamu dulu masa kita sekolah dulu, aku selalu bully kamu, aku selalu pancitkan tayar motor kamu, aku selalu belasah tubuh kamu. Apakah itu tuan-tuan? Ataupun dia jumpa mak ayah dia, wahai ibu, wahai ayah, Ali minta maaf atas dosa Ali selama ibu ayah membesarkan Ali. Apakah dia pergi jumpa guru-guru dia, mohon dihalalkan dan sebagainya? Ataupun dia pergi, ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi ini supaya aku boleh melakukan umrah setiap bulan. Ataupun dia minta, ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi ini supaya aku boleh melakukan haji setiap tahun. Tidak, tuan-tuan. Apa yang si Fulan itu, yang telah meninggal dunia itu, setelah meninggal dunia, diminta satu benda saja, supaya dia boleh melakukan sedekah dan amal soleh. Apa rahsianya sedekah ini? Sedekah ini merupakan satu amalan yang kadang-kadang susah kita nak buat. Perlu kepada mujahadah dan keikhlasan. Sedekah ini satu amalan yang kadang-kadang kita lupa.
Kadang-kadang kita culas, kadang-kadang kita tahu tapi kita tak nak buat. Rasa hambar, nak sedekah dipaksa. Bila datang orang, puan, ibu, kami daripada madrasah ni, kami daripada asrama Al-Adil ni, minta sedikit sedekah, seikhlas ibu. Kita pun, ya Allah, kau datang ke aku pasal, kau belah lah, aku cari orang lain, aku ni bukan ada duit. Itu kadang-kadang yang terkeluar daripada mulut kita, yang kadang-kadang terlintas dalam hati kita. Kau datang ke aku pasal, kau pergi cari orang lain dah. Aku ni dah hutang banyak, aku datang lagi nak minta. Betul kan puan-puan? Kenapa? Kerana kita tak mampu melihat hikmah daripada sedekah itu, kerana kita tak mampu melihat imbalan pahala daripada sedekah yang Allah janjikan untuk kita. Dan nak beri pahala ini perlu kepada pembuktian, dan nak bagi sedekah perlu kepada perjuangan. Kadang-kadang minta maaf kalau hari Jumaat kan, ibu-ibu tak sampai Jumaat, ini itu abah-abah kan, lalu dia tabung kat depan masjid ni kan, sampai pak dia buat tidur, orang lain tolong-tolak kan. Kadang-kadang ada juga buat macam tu, celik mata lepas dah gerak dah, alhamdulillah lepas ada juga gitu, bila lalu depan dia buka wallet dia kan, dia tengok dalam ada RM50, ada 10, ada RM5, ada RM2, 2 keping. RM5 ni, RM50 ni nak hidup lagi seminggu ni sebelum gaji. RM10 nak makan kan pas main Jumaat. RM5 ni nak bayar tun, dia tengok RM2. Dia pun dia tarik, letak RM2 dalam kantong, ataupun kadang-kadang ada budak bawa kantong kan. Dia pun letak lega lah, aku dah bagi RM2 dah. Kawan cuit, bang RM50, dia pun ambil, okey RM50 masuk dalam tu. Alhamdulillah dah selesai bang. Bukan bang, itu abang punya betul-betul ni terkeluar daripada wallet tadi RM50. Sudah itu, aku nak bagi RM2, Allah tarik RM52. Dia pun tengok belakang, dia tengok aku nak minta balik ke tidak ni. Itu dia. Kadang-kadang perancangan Allah tu berbeza daripada perancangan kita. Kita nak bagi sedikit, Allah bagi banyak pun nak tarik daripada rezeki kita. Sebab Allah tahu kita mampu. Cuma ada satu benda dan sifat mazmumah dalam hati kita menghalang untuk kita melakukan sedekah. Ibu-ibu, andai kata Allah buka hijab kita ni untuk melakukan sedekah, jangankan ibu-ibu, saya orang pertama akan berlari kawasan keliling masjid ni mencari tabung-tabung yang ada untuk saya infak sedekah ataupun saya niat wakaf. Kenapa? Kenapa saya tak nampak apa imbalan saya kalau saya letak duit dalam tabung itu? Tabung ni, tabung sana, WhatsApp, QR code semua. Kenapa tak ikhlas? Kenapa susah sangat kita nak bagi bantu saudara kita di Palestin sana? Kedekut pula tu. Sampai yang grup-grup yang yang pergi kat sana tu untuk pula yang kau pergi sana pasal itu. Dia cakap pula kau pergi sana pasal itu perjuangan. Kalau mati bukan mati kata syahid. Bagi mereka yang memahami konsep jihad itu. Baik, kembali kepada sedekah itu tadi. Kenapa? Begitu juga ibu-ibu. Kalau Allah buka hijab saya ni, hijab ibu kepada saya, ibu-ibu akan nampak saya bertanggung dua. Tahu? Dosa saya banyak, lebih banyak daripada dosa-dosa ibu. Ibu-ibu takkan duduk diam depan saya ni, akan lari menyampah tengok Ustaz Maksin ni, menyampah tengok bercakap serupa tak bikin dia dosa banyak bertaluk, tapi Allah tutup hijab saya. Begitu juga kenapa bila kita bersedekah Allah tak buka hijab kita melihat bahawa amalan sedekah yang kita buat itu rupanya menjadi satu jambatan untuk kita masuk ke syurga, rupanya menjadi satu pemberat kepada timbangan amal kita di akhirat kelak. Rupanya sedekah yang kita buat itu menjadi penyuluh terangnya kubur kita. Rupanya sedekah yang kita buat itu menjadi perisai daripada panasnya terik matahari di akhirat kelak. Kita tak nampak itu tuan-tuan. Dalam satu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah adalah sama seperti sebutir benih, yang mana benih itu apabila dicapak ke bumi maka akan menerbitkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula akan menerbitkan 100 biji benih. Ini adalah analogi, ini adalah tamsilan, ini adalah contoh yang Allah beri kepada kita bahawa satu amalan kebaikan yang kita niatkan ikhlas kerana Allah, pahalanya 700 kali ganda. Satu kita beri atas perjuangan, atas nama sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunat, 700 kali ganda Allah pula kepada ibu-ibu. Bahkan bukan sahaja 700 ibu, bahkan lebih lagi daripada itu jika Allah berkehendak. Sebab itu kenapa sedekah ini menjadi bahtera penyelamat kepada kita. Nanti kita masuk lagi lebih dalam supaya kita faham konsep sedekah. Sedekah ibu-ibu. Contoh saya boleh beri, kita suka makan jagung kan, pergi Lotus, pergi kat Jaya, pergi dekat Iconsif kan, kadang ada jual apa ni, kalau kita pergi belas-belas kincang ada jual tepi jalan kan, selumbuk RM10 ada 8 batang, ada 10, ada 5, ada pelbagai lagi kan? Dan rasanya satu je, rasa jagung. Ada tak agak makan jagung rasa Maggi? Tak ada kan, rasa jagung cuma manis dengan tidaknya. Kalau kita beli, kalau di Sabah, kampung Sabah, kita ada satu jagung apa pulut, pernah makan jagung pulut dia kalau kita buka mentah, dia punya butir-butir tu warna-warni, ada warna kuning, warna putih, warna hijau, warna biru, itu panggil beras pulut. Saya suka makan, tapi di sini saya tak jumpa. Sini ada cuma dia panggil beras manis, jagung manis dan jagung biasa. Tapi nak ceritanya, ibu saya dulu di kampung, saya ni orang kampung, orang susah kan. Ibu saya tanam jagung, dia pakai kayu, dia cucur kat tanah tu, dia campak sebutir, waktu dikuis-kuis pakai kaki. Saya tanya, Bu, kenapa dikuis-kuis? Dia kata supaya ayam tak nampak, kuis. Lepas tu selang seminggu nampak dia punya anak benih tumbuh. 2 minggu, sebulan dia dah matang lah, dan dia menerbitkan beberapa tungkol jagung yang sama. Tahu tak, dalam satu tangkai tu kadang-kadang dia melahirkan beberapa batang tungkol jagung yang sama, tapi berasal daripada satu biji benih. Itu analogi yang Allah beri pada kita. Tak percaya, kat belakang rumah ibu-ibu ambil pasu, tanam seperti itu. Betul tak cakap sini? Dalam setungkul jagung itu, pernah tak ibu-ibu sebelum merebus kira berapa butir? 100, 200, 300. Siapa ni saya bagi hadiah? Siapa pernah kira? Tak pernah. Saya pun tak pernah kira. Saya makan je. Isteri saya rebus, saya makan, sedap lah. Tapi masa panas tu lah, bila dah sejuk tu tak sedap lah. Jadi itulah perbandingan yang Allah beri. Jadi kenapa dalam bulan Ramadan ini nak berebut pasal sedekah ni, kenapa dalam bulan Ramadan lembaga zakat Selangor dipenuhi oleh para muzaki dan mustahik. Muzaki adalah mereka yang bayar zakat, mustahik adalah mereka yang bayar zakat, muzaki adalah mereka yang penerima zakat. Kenapa bulan Ramadan? Bulan biasa kurang sedikit, kadang-kadang tenang je kita pergi bayar. Macam sekarang ni kan, tuan-tuan, ibu-ibu pergi bayar zakat, cantik je kan, masuk je, tarik pintu je kan, bunyi dah lonceng, tang, 012 kan. Tak sempat ambil nombor, dia panggil cik, jemput nak bayar zakat ke nak taksir zakat? Oh, saya nak bayar fidyah je. Tak apa, boleh bayar fidyah. Okey. Tapi bulan Ramadan
Kenapa manusia semua berlomba untuk mendapatkan amal ibadah? Kerana mereka diwar-warkan tentang kelebihan bulan Ramadan. Begitu juga dalam sedekah. Kalau Allah kata 1 kita beri kerana Allah, 700 Allah pulang balik kepada kita. Maka apabila kita bersedekah dalam bulan Ramadan, bukan sahaja 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Sebab itu dikhabarkan, diceritakan bahawa amalan bulan fardu dalam bulan Ramadan, amalan sunat, amalan sunat dalam bulan Ramadan, pahalanya menyemai pahala amalan fardu dalam bulan-bulan biasa. Bila kita buat amalan fardu dalam bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan, dan hanya Allah sahaja yang tahu berapa imbalan yang Allah beri. Sebab itu bulan Ramadan ramai orang bersedekah pada anak yatim, ramai orang bayar zakat, ramai orang bayar berwakaf, ramai yang bersedekah sana sini, cari madrasah, cari anak yatim untuk beri sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan berbagai lagi menyediakan memberi sedekah dalam bentuk juadah di masjid-masjid, supaya kita yang berinfak ini mendapat pahala puasa mereka yang pergi makan pada berbuka puasa pada hari itu. Sebab kita tahu, diberitahu, tapi bila bulan biasa sunyi, sepi, tak ada siapa nak berinfak, tapi beruntunglah kepada ibu-ibu yang punya kesedaran, yang mampu bersedekah setiap saat, setiap detik, bahkan mampu berwakaf. Kerana konsep wakaf itu tidak akan mengurangkan pahala, sentiasa mengalir. Nanti kalau sempat kita masuk, kalau tak sempat, minta urus dia panggil lagi saya untuk saya talk. Baik, kita duk cakap pasal sedekah. Sedekah itu apa, Ustaz? Ni saya dah masuk. Kalau bagi syarat saya, kalau saya ni 90 tadi, 90. Saya dah 9 suku dah ni. Okey, baik, begini. Sedekah itu, apa sahaja yang terzahir daripada indera kita. Macam indera tahu kan? Mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, semua ni, yang terzahir daripada indera kita, yang berupa kebaikan, sama ada kebaikan dalam berupa wang ringgit, berupa barang makan, berupa benda-benda yang menyenangkan, atau dalam bentuk idea, dalam bentuk nasihat, dengan niat untuk mendapat pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang sangat dah Ustaz, ringkas lagi. Okey, ringkasnya, apa sahaja yang terzahir dalam diri kita yang dalam bentuk kebaikan, Allah akan beri pahala. Sebab itu, bila kita nak buat baik ibu-ibu, kita niat sahaja, aku nak bersedekah lah mas, aku nak berinfak lah dekat tabung masjid. Siapa masjid? Raja Uda, Tun Uda. Kita niat sahaja dah dapat pahala. Dan bila kita letak duit itu dalam tabung berapa banyak pun, Allah tetap beri pahala. Kan cantikkan Islam. Dan apabila kita berniat untuk melakukan kejahatan, saya sebelum balik ni, saya nak pancitkan kereta motosikal Ustaz Maksin ni. Saya nak pergi pancit, saya nak cucuk pakai pisau. Niat, tapi belum dikira sebagai dosa. Sehinggalah ibu-ibu betul-betul pergi pancit kat tayar saya itu, saya menangis depan. Itu dah jadi dosa. Berbanding kalau bila kita buat kebaikan, niat sahaja dapat pahala. Jadi dalam sedekah ini, itu dia punya definisi sedekah ringkas saja. Nak bagi faham audien ni kan. Audien ni ada orang kampung kan. Saya tak nak bagi apa ni orang kata bahasa akademik kan. Kalau saya guna bahasa akademik, saya pun tak faham kan apa yang saya cakap. Baik, sedekahnya ada dua, saya ringkaskan saja. Yang pertama sedekah wajib, dan satu lagi sedekah sunat. Dalam sedekah wajib ini sebenarnya banyak sedekah wajib, tetapi sedekah wajib pertama adalah zakat. Dalam zakat itu pula ada dua kategori zakat sedekah wajib, iaitu zakat fitrah yang hanya berlaku dalam bulan Ramadan, dan satu lagi zakat harta.
yang merhukumi semua zakat, zakat emas, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat perak, zakat peleburan, zakat madu, zakat saham, zakat KWSP, ya, zakat forex yang patuh syarak dan sebagainya. Fidyah tidak, fidyah dia wajib, tetapi dia bukan jadi dia tidak masuk dalam kategori zakat. Dia duduk, fidyah ni dia duduk kat mana tau? Sedekah wajib yang kedua. Sedekah wajib yang kedua ini adalah dia banyak tau, benda yang melibatkan hukum adalah wajib kita keluarkan. Dia duduk dalam sedekah wajib. Apalagi kafarah, itu semua wajib. Dia wajib, kalau tak buat berdosa. Sama juga zakat tadi, apabila cukup syarat-syarat ni, maka wajib kita tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, maka kita berdosa besar. Harta yang kita sayang itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Saya nak sebut syarat syarat sedekah wajib, iaitu zakat. Yang pertama, Islam. Kenapa Islam? Kerana zakat itu ada unsur agama. Yang kedua, merdeka. Kita bukan hamba, kita bukan dalam di penjara, kita bukan dalam tahanan dan sebagainya. Kita dalam keadaan aman, kita mampu bayar zakat. Dan yang ketiga, iaitu harta milik sempurna. Bukan harta orang lain kita nak bayar zakat. Contoh KWSP. KWSP walaupun ada 500K dalam tu, tapi tak wajib kita zakat sebab bukan milik sempurna. Apabila cukup umur kita 55 tahun, jatuh pada hari jadi kita, KWSP akan panggil kita, encik, ibu, datang ambil duit ni, kami tak nak simpan lagi. Sebab kita itu dan milik sempurna kita, maka kita itu wajib kita keluarkan zakat sebab menjadi milik sempurna. Seterusnya, haul. Haul ini harta yang kita simpan itu cukup setahun. Tapi ada juga hukum yang membenarkan, mengharuskan kalau kita membayar zakat itu maknanya tak cukup haul lagi. Contoh haul ini adalah tempoh setahun, tapi dalam setahun itu ada bulan Ramadan. Saya kalau tak bayar zakat ni, dia tak masuk bulan Ramadan, dia masuk dalam bulan Muharram. Tapi saya nak ambil fadilat bulan Ramadan ini, saya ada 500 saya nak bayar zakat. Pergi tanya dulu zakat, Ustaz, boleh tak saya bayar zakat tapi tak cukup haul lagi? Hukum dia harus, sebab kita nak ambil fadilat tadi, tapi dengan syarat pada ujung haul nanti, yang haul yang sepatutnya kita bayar zakat itu, harta itu masih, jangan bila ini ujung tu yang sepatutnya kita nak bayar zakat tu dah habis, duit kita dah habis, kita belanja zakat raya tu. Walhal bulan 3 ke bulan Mei ke hadapan tu, tempoh patang zakat kita tak boleh, dia terbatal yang tadi tu. Dia ada perbahasan lain lah. Okey, yang kemudian tu yang kelima adalah nisab. Nisab zakat selama hari ini RM35,449. Jadi kalau 34,449 ringgit. Maknanya kalau ibu-ibu ada simpanan di bawah kadar itu, tak wajib bayar zakat simpanan, melainkan melebihi. Okey. Dan satu lagi, harta itu berkembang. Konsep harta itu berkembang yang dikenakan zakat. Apa contoh? Rumah yang kita sewakan, kenderaan, kita berniaga, simpanan. Contoh, kita letak 500 bawah bantal, cukup 2 tahun kita tengok 500 tu masih kekal 500 atau berkembang jadi 1,000. Kekal kan, kadang-kadang hilang, kita terlupa masuk dekat washing machine, hancur duit. Tapi kalau kita letak dekat bank, adakah 500 tu 2 tahun berikut kekal ataupun berkembang? Kembangan, dia ada dividen, dia ada keuntungan dan faedah dan sebagainya. Itu harta tu konsep dia berkembang. Sama juga rumah, kalau kita beli tak ada orang sewa, tak ada zakat. Tapi kalau ada rumah kita beli, 2-3 unit kita beli, ada orang sewa, maka ada zakat itu. Di mana? Pada sewaan itu. Dikumpul, dicampur dengan harta lain yang sama jenis dengan zakat emas. Baik, dah cukup masa.
Ada ekstra 5 minit. Baik. Yang kedua, wajib yang kedua, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Sesungguhnya lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita, pada isteri, ya. Lelaki wajib menafkahi istrinya walaupun isteri itu punya kerjanya. Faham? Ibu-ibu ada kerja tapi suami tak nak bagi. Kau kan dah ada kerja, gaji kau besar daripada aku, tak boleh. Wajib menafkahi zahir dan batin. Tak banyak sedikit ada kita beri untuk isteri. Yang ambil ni RM50 sebagai nafkah, alhamdulillah. Okey. Nafkah di situ bukan semata-mata RM1, batin, kasih sayang, perlindungan, pendidikan, termasuk kepada anak dan ibu bapanya. Baik, sekadar itu dahulu. Dan untuk sedekah sunat saya simpan, ya. Tuan-tuan, ibu-ibu ada hutangkan saya. Sedekah sunat ni kalau saya cerita, saya rasa tuan-tuan suruh untuk berinfak nanti, sebab dia ada contoh-contoh yang akan saya bawa nanti, ya. Termasuk wakaf, termasuk sedekah sunat biasa, sunat yang digalakkan dan sebagainya, ya. Sekadar itu saja pengusian saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan bermanfaat untuk saya, dan mohon maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki jika apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak dapat dipahami, ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan jika ada peluang, rezeki, ada masa, kita bicara lagi soal sedekah wajib dan sedekah sunat. Allah a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.